dan terima pada kita parti keadilan. Parti keadilan ni yang akan Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya Mahathir. Maklumlah pemilihan tikar tak lama lagi. Pada hari Sabtu ni 12 hari bulan. Majoriti semua kita dah buat KYC online semua. Jadi saya ada sedikitlah hajat untuk maklumkan hari ni kita bersama dengan Timbalan cabang Salud Ketua Timbalan ni Daging Muhammad Usman dan Ketua MK Imran Aziz. Dia mewakili Ampang Sejahtera. So Ampang juara. Ampang juara. Dia ketua cabang adalah Puan Kafri lah. Puan Kafri adalah speaker Negeri Selangor. So mereka datang ni untuk buat sokongan pada semua pada hari Sabtu ni dan seterusnya dalam dalam keadilan. Mana cakap? Pasal dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Saya juga mohon maaf sekali lagi kalau ada barang kesalahan yang saya buat atau disedari tanpa disedari juga. Umum kita tahu 12 hari bulan Maret adalah hari mengundi untuk pemilihan parti di peringkat cabang Ampang. Dijangkakan bermula pada 8 pagi hingga ke 5 petang. Dia sekarang ni proses mengundi dia adalah online. Proses mengundi adalah online dan kita akan tentukan tempat untuk abang semua ni tak perlu pergi jauh. Di rumah boleh, tapi kita akan tadi saya bincang dengan abang Paman, insyaAllah nanti berjumpa kat rumah Paman. Paman buat jamaah raya sikit, kita buat di situ pada 12 hari bulan. So kita akan assist macam mana untuk buat cara pengundian tu. Dan untuk kali ini, apa yang maklum kalau pekan lepas saya bertanding untuk cabang menang dalam masa sebulan. Paman pun menang ni. Saya yakin. Tapi ada isu sikit. Tapi bukan isu apa-apa lah. Tapi saya nak terangkan sikit, saya nak cerita sikit kenapa pekan lepas tu jadi. Pekan lepas tu saya masa berlaku tu saya jumpa dengan Presiden PMS lah di Bukit Gasing. Saya tanya dia sebenarnya apa yang dia mahukan. Kerana masa tu kita nak menuju ke pilihan raya. Nak menuju pilihan raya dia perlukan semua segmen, semua orang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Itu ada artis lah, dia nak orang muda lah, dia nak profesional lah, itu semua. Dan dia kata, saya bagi mungkin apa, bagi ruang pada tak apa. Saya cakap, it's okay, bagi ruang pada ini. Dan kita buat pun masa sebenarnya, kemudian kali kedua tu kita sokong je lah. Tapi sepanjang 3 tahun masa ultimate jadi ketua cabang, saya tak pernah kacau dia dari prinsip itu tadi lah. Segi apa kita tak pernah ada ni. Tetapi saya masuk balik selepas kita tahu pemilihan parti berlaku, barulah saya masuk balik dan aktif balik di Ampang. Sebab tujuan saya satu, saya tak nak ada temuan semasa dia menjadi ketua cabang, saya pulang. So sekarang ni open battle, open field, maksudnya semua orang boleh berkempen dan membuat. Dan kali ini saya bertanding Timbalan Ketua Cabang
bersama dengan Wadi Kabri Sinarudin. Kenapa dengan Wadi Kabri? Kerana Wadi Kabri ini adalah orang lama Ampang. Saya bersama beliau ni dengan Abang Kabri dalam cabang Ampang ni dalam. Okay. So saya dengan dia tu ada keserasian dalam tu lah. Okay. So jadinya kami pilih untuk bersatu dan untuk bergerak dalam satu pasukan untuk mengemas dan menguatkan balik cabang Ampang. Macam tadi maksudnya kalau ranting milik Apaida ataupun Kina tu dalam ya. Itu antara yang kami nak, benda yang pertama yang kami nak buat adalah kita nak kuatkan organisasi cabang dulu. Lepas tu kita akan turun ke bawah, kita akan perkuatkan ranting-ranting di bawah. Kerana ranting ni penting sebab ranting inilah tempat untuk kita bergerak dan menyalurkan bantuan, menyalurkan segala informasi. Dan inilah pusat informasi nanti, ranting-ranting ni semua. So jadinya saya mewakili Wadi Kabri. Satu calon pejabat saya pernah jumpa dengan Syafiq. Pengalaman dengan hasil gerak kerja dan educate tadi ni pun semua je bukan kita kata buat. Maksudnya mereka ni semua penggerak dan yang paling penting pasukan dapat juara ni adalah 100% orang Ampang penting sebab dia bergerak bukan orang luar. 100% orang Ampang, orang yang tahu pasal keadilan Ampang, orang yang faham tentang keadilan pening ya. Itu yang kalau pening supaya kita ni orang lama. Semua orang ini berjaya kebajikannya. Syafiq Yusof bukan pengundi Ampang. 3 tahun ke depan. Dia ada self binomi. Oh, saya bukan Ampang ni. Dia melawati bantuan sama-sama pada 12 hari bulan dan kita akan bagi keseluruhan orang Ampang ataupun Saya pergi jumpa dia tu, saya buat paper ni tau. berada dalam pasukan Saya 8 start. juara ni. I'm an ex-banker. Saya pergi mana-mana pun saya buat paper, proposal. Ultimate dia tengok. Tak pandai, nak bincang. Tak dia bincang. Jalan Kata orang dengan baik jika diberi Orang peluang dan tak nak kita itu tak mancung pipi orang kan. Yelah nak gigi kan nampak lah. saya harap You lost kan. I want to give you some advice and information. Kalau benda tu baik, ambil lah. Tak baik, buat bulan insyaAllah simple step ni kan. dalam paman Bank sendiri tu memerlukan Saya pada bank ni I see. For how many years? 25 years. Saya dulu sejarah saya dulu polis. Polis 15 tahun. 15 tahun CID. kalau ada soalan ke apa benda kita boleh tanya. Lepas tu masuk bank. Bank 25. Boleh semua yang 12 bulan. Boleh Last sekali masa 12 bulan. yang paling bank Timbalan Pengarah tak paling bank. I see. Dah pencen Bilang Ada berkumpul tak, Tuan? 12 bulan tu ada berkumpul di mana-mana ke untuk kita undi online? Ha? itu yang 12 bulan tu kita ada berkumpul ke di mana-mana untuk undi online? Jadi buat di rumah yang masing-masing. Dia Saya orang lama dia adalah online. tahun 98 lagi. Tapi boleh Saya nak bantu kata ni. tak lebih Dia dah dulu masa dulu kerja tak aktif lah kan. Oh, tak lebih 20 orang. I just want to submit my experience, my advice in terms of management apa semua macam mana kan. Menu branding kami Kita tu. kata ranting. Ranting administration macam mana? Kita nak tanya dia. What is your initiative? Mana you punya data tu? Data rumah saya ada. Ada makan ada ni. So benda-benda gini mereka main. Benda-benda ternyatakan korang ni bos-bos ni. Di structure. Once you structure, memang ranting ni, yang pang ni, dia jadi satu modul. Satu ranting pun jadi modul. So yang itu, lain-lain itu ikut modul kan? follow je lah. Follow. Pilot. So you can see all people active. Diorang ni, they accountable for everything. Accountability penting. Jadi nak jadi ketua, bagi kerja malas. Aku saya tak pernah. I was not trained that way. Saya trained by the Chinese, Bangi Bank. Sampai ke level saya minat tinggi. Management lah. How you manage kan. Macam mana you monitor, you guide apa semua. Sebenarnya kerja ni seronok kan. Betul, seronok dia betul.
Jadi pada 12 bulan tu pergi rumah Man untuk Jamuan raya. mana di sana dah ada laptop lah kalau kita nak undi. Pakai handphone je. Oh, handphone. Handphone je. 12. Ya, paling penting adalah pakai downloadkan support apps tadi. Saya doakan berjaya. Amin. Kalau apa-apa tu saya akan bantu. Amin. I will send report everything. Hey, I just want to help. Saya nak bantu. Boleh. Apps tadi. Kalau elok, jalan. Kalau elok, simple as that. Kan? Apa yang bagus kita ambil. Ha. Sebab warga emas ni ramai, mungkin ada yang tak tahu nak laptop. Apalah, pergi rumah Mai so boleh buat lah ramai-ramai. Pasal Man pun tak tahu. Jadi tu siapa yang tahu tu kita nak apa kan. Dia pun level kita juga. Kena cari siapa yang boleh tak. 12 bulan hari apa? Hari Sabtu. Gimana? Geng-geng anak muda syukur okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Dia willing. Ya. Wanita? Ya, kita kena create program after them. Wanita? Ya. Kalau di sini Cik Lat tau. Area ni. Sebab kita yakin, sebab kita 3 tahun ni kita tak berhenti buat. Kita tak pernah lay back, tak pernah bagus. So kita yakin dengan kekuatan ni. Kalau semua cabak semua penting sama-sama kan. Kan?